Akbar. Kadang ada orang ini dia nampak kita tenang, macam tak ada masalah dalam hidup, tapi dia tak sembahyang, dia tak baca Quran, dia tak berzikir. Kenapa dia tenang? Rupa dadah. Patutlah tenang. Nak gila dah. Tidak ada jalan lain. Sebenarnya orang yang minum khamar tu yang nak dia cari apa? Ketenangan. Orang yang pakai dadah tu sebenarnya yang nak dia cari apa? Ketenangan. Orang yang makan itu ini sebenarnya ketenangan. Maka ketenangan semua ini palsu. Ketenangan ini tidak ada yang betul. Saya sampai office pukul 7. Biasa office cepat hari itu saya sampai. Ada seorang kaki tangan, Ustaz Somad cepat sampai. Ya, ada yang saya nak tanya pada Ustaz. Sebenarnya lama saya dah nak tanya, cuma malu di majlis. Ini kita tak ada orang lain saya nak tanya. Apa? Saya kalau dengar lagu dangdut tenang hati saya. Kata saya, ini tak betul. Ketenangan yang betul adalah tenang masa berzikir, tenang masa berselawat. Kadang kita ni jaga pagi tidur, sempit rasa hidup, tak tahu entah apa yang menyusahkan hati, maka lapangkan. Orang lain dia kata, bila anda nak tenang, pejamkan mata, tarik nafas, tarik, tahan. Kita tak diajarkan macam tu. Kita diajarkan hadapi hidup ini, serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah. Apa zikir? Kata ustaz ini banyak-banyak berselawat. Bila engkau susah hati, banyak-banyak berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kata ustaz ini pula, banyak-banyak berzikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata ustaz ini pula, yang paling elok tu tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Jadi awak amalkan yang mana? Itulah ustaz. Sampai hari ini satu pun saya tak amalkan. Habib ini cakap banyak selawat, ustaz ni cakap banyak zikir tahlil. Ustaz, pilihlah. La ilaha illallah 1000 elok, selawat 1000 elok, istighfar 1000 elok. Malulah mana-mana nak bawa tasbih. Tak usah pakai tasbih, pakai tangan. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 3 kali pergi umrah, 3 bawa tasbih balik, 3-3-nya tergantung di kereta. Patutlah kereta tu yang tenang. Yang punya kereta risau. Kita berzikir supaya Allah turunkan ketenangan. Letak tenang tu di mana? Di hati. Yang punya hati ni siapa? Allah. Yang menurunkan ketenangan dalam hati siapa? Wallazi anzalas sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Kadang hati itu macam kopi yang dikacau, kacau balau. Tapi kemudian manakala kita berzikir, terasa dia tenang.